Dia punya ketebalan dia. Boleh buat bantal kata kawan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum guys. Selamat datang di channel aku, Zul Moment. Marilah kita sama-sama berdoa semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diluaskan segala rezeki. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 7.10 pagi. Hari ni aku nak ajak korang pergi satu kedai untuk bersarapan, yang mana dia ada jual martabak yang paling best. Sahabat aku ada pernah pergi, dia kata martabak dia memang best lah, dan besar dia kata. So kalau korang nak tahu dekat mana aku dan sahabat-sahabat aku ni melantak, korang tonton video aku sampai habis. Okay guys, aku sekarang ni menuju ke R&R Seremban, menghadap ke selatan. Kita orang akan berkumpul dekat Petronas, InsyaAllah. Aku tak pasti hari ni berapa orang yang join. Tengoklah berapa-berapa yang ada. Janji kita on. Let's go. Okay, sekarang ni aku dah sampai dekat R&R Seremban. Kita nak pergi Petronas. Tengok siapa yang dah sampai. Selalu geng-geng aku ni dia lepak kat belakang. Ustaz macam biasa. Tapi orangnya tak ada. Oh ada tu, menyorok. Assalamualaikum. Seorang je. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat R&R Seremban. Sekarang ni lebih kurang pukul 7.30. InsyaAllah 7.45 kita akan gerak pergi ke kedai martabak. Kita nak sarapan dekat sana. Okay guys, ni motor kawan aku ni. Baru 6,000 km. Dah gian dah. Tengok dia dah buat exhaust. Tak tahu exhaust apa benda ni. Nama dia Chan-Chan, aku pun tak pasti. Siap, dah tukar auto body. Oh, funnel pun dia dah tukar. Gila. Tu dia, funnel dah tukar. Motor baru 6,000 guys. Yalah, asyik kena tinggal je dia kata. Kena tinggal aje. Aku modi dah sikit dia kata. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dia bacaan doa daripada ustaz. Jom kita gerak sekarang dah 7.45. Let's go. Okay guys, kita dah mulakan perjalanan untuk ke Senawang. So korang stay tune. Nanti aku akan shoot lagi video apabila sampai dekat kedai tu nantilah. So hari ni ride kita hanya 3 orang saja. Aku start dengan Cik Saras depan aku ni. Sebab plan macam biasa lah. Last minute. Lepas isyak baru aku post list. So selalunya plan last minute ni memang susah sikit lah. Ada orang nak ikut. So selalunya yang available Ustaz lah. Ustaz ni memang on aja. Okay guys, stay tune. Nanti jumpa aku dekat kedai martabak tu. Let's go. Okay guys, sekarang ni aku dah masuk Susu Senawang. Dalam 11 minit insyaAllah kita akan sampai dekat tempat bersarapan tu.
Abang Sahak kita dah tunggu dah. Lebih kurang 1 minit lagi nak sampai masuk area taman perumahan ni. Kat mana agak dia? Oh, dekat depan ni. Dekat bangunan merah ni. Ya, kita sudah sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Abang Sahak Iwan tak ada Iwan. Lama tak nampak. Lama tak bertemu. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat restoran roti canai viral Murtabak Warisan. Sekarang ni lebih kurang pukul 8 lebih sampai dah. Jom kita masuk kat dalam tengok apa yang ada. Let's go. Roti aiskrim pun ada ni lah. Okay guys, ini dia murtabak daging. Kau tengok dia. Dia punya ketebalan dia. Boleh buat bantal kata kawan aku. Okay, kita try dulu. Bismillah. Okay guys, ni kari kambing dia. Tinggal satu je, dah habis dah. Pekat gila kuah dia. Jom kita try. Bismillah. Okay, kita try dulu murtabak dia. Rasa macam mana. Ni daging dia. Seketul-seketul guys. Banjir lah. Suapan yang pertama. Bismillah. Terasa daging dia. Telur dia. Rempah dia. Memang sedap. Okay, ni dia punya kambing dia. Kita try rasa dulu. Bismillah. Kambing dia pun lembut. Terasa rempah kari dia. Okay bang, terima kasih banyak bang. Terima kasihlah belanja. Allah maafkan rezeki. InsyaAllah. Jom. Terima kasih bang. Kita orang terus nak pergi PD kot. Okay. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat pantai Teluk Kemang. So kita nak kena air kelapa sambil-sambil tengok pantai. Sambil-sambil kita tengok pantai, healing-healing kat sini, minum air kelapa. Tak sangka pula air dia boleh sejernih ni. Sambil-sambil aku mengetes mic aku yang rosak tadi. Aduh, atas motor pula tak ada mic. Sorry lah guys. Sekejap lagi kita kena air kelapa. Alright. Okay guys, kita minum air kelapa. Ni sahabat aku, coconut shake. Tak pernah lekang. Mana-mana pergi mesti coconut shake.
Jom kita minum dulu. Bismillah. Jom. Okay guys, kita dah habis lepak tadi, minum air kelapa dekat Teluk Kemang ni. So sekarang ni kita bergerak untuk pergi Linggi. Kita nak cari makan untuk tengah hari. So sebelum tu kita nak pergi isi minyak dulu. Kita nak isi minyak dekat Petronas, insyaAllah. Sikit lagi nak sampai. Dalam 5 minit lagi kita nak beli kuih bakar. Okay, okay guys, aku dah dapat dah kuih bakar. Kalau korang nampak dekat sini, dia tengah bakar. Ni kuih dia. Dia berempah. Satu RM10. Okey, bolehlah bawa untuk anak bini. Nanti kita singgah lagi dekat depan. Okey guys, selesai beli kuih bakar. Kedai dia terletak dekat depan ni je, dekat Gerobok Sunlight ni. Ramai orang guys. Parking pun penuh ni ha. So aku nak pergi dekat depan tu, ada satu lagi kuih bakar. Dekat situ aku tengok dekat dalam Google lah. Dekat dalam Google Map nampak macam besar sikit. Ada kuih bakar belauk segala semualah. So kita try singgah nanti, InsyaAllah. Alright guys. Okay guys, memandangkan tadi aku dah singgah dekat kuih bakar Arang dekat depan tu. Dia pun baru buka, so tak adalah lagi kuih dia. So kita terus pergi makan dekat ni lah, dekat kedai Pak Raup ni. Salai dia kena dengan aku, tak berapa pedas. Tapi ramai gila guys. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat kedai Pak Raup. Ni bahagian tepi dia. Dekat bahagian depan dia tu aku malas nak pergi kat jalan raya tu. Aku dah pergi kedai ni beberapa kali. Jom kita masuk kat dalam. Ramai guys. Okay guys, aku ambil tahu kampung. Yang ni cendawan kukuh, masak lemak dengan ikan bawal lauk tauge. Okay, kita makan dulu. Bismillah. Okay guys, alhamdulillah tadi kita dah makan tengah hari dekat kedai Pak Raup. Bagi aku salai dia okey lah, dia tak terlalu pedas, lemak dia cukup, santan dia pun okey. Ramai gila orang tadi. Sampai kita orang nak makan pun tunggu dekat tepi tiang tadi. Sebab terlalu ramai, meja tak ada. So, sekarang ni alhamdulillah lah, kita orang dah dapat makan. On the way nak balik, kita akan singgah dekat RNR Senawang. Kita nak bersolat jamak dan setelah ni kita akan balik lah. Okay guys, sekarang ni aku dekat Antian Senawang. Kita berhenti sekejap rehat. Lepas tu kita nak solat dekat sana tu. Lepas tu kita akan terus balik lah. Okay guys. Okay guys, alhamdulillah kita baru saja habis menunaikan solat Zuhur dan Asar secara jamak dan kasar. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 2.05 petang.
Kita nak on the way balik. Mungkin kita nak singgah R&R Seremban, nak isi minyak. Lepas tu ada member depan ni, dia kata haus lah. Nak minum air pula. InsyaAllah lah kalau kita singgah, nanti aku shoot lagi. Okay guys. Okay bang, terima kasih. Ras, isi minyak lu. Ustaz, isi minyak. Okay, selamat. Terima kasih Okay guys, terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Aku rasa sampai di sini dahulu video yang dapat aku rakamkan untuk korang semua. Diharap korang terhibur dan dapat manfaat daripada informasi yang aku berikan. Kepada yang baru menonton video aku, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih kepada yang dah subscribe dan menyokong aku selama ini. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Aku akhiri dengan Assalamualaikum dan bye-bye.